Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya masak ikan lampam masak lemak dengan asam limbing. Ni ada ikan lampam saya dah siang dan kelah halus-halus supaya tak cekik tulang. Kalau nak goreng pun boleh buat macam ni. Lepas tu satu kotak santan yang sedang, tapi kita guna separuh je sebab kita nak pekat. Then ada asam limbing, ada cili padi, cili masak, serai, serbuk kunyit, garam, cukup rasa dengan cube ayam. Lepas tu ada belimbing besi, belimbing buluh dan bawang besar, cili, dan dua jenis cili tu kita kisar. Belimbing buluh tu kita buang yang ujung dia tu, lepas tu belah dua. Okey, sekarang ni kita kisar dulu bahan-bahannya untuk dikisar. Cili dan bawang ni sebab apa tahu kita nak pekat, saya satu dia dapat pekat, satu lagi dia manis bila bubur dalam kuah tu. Okey, dan bila kita dah kisar, kita masukkan ke dalam ikan tadi yang kita dah bolang kuali. Kenapa bubur dalam kuali? Sebab senang kita nak masak, sebab dia tak perlu kacau kasar-kasar kan, sebab dia nak tolak-tolak je macam tu. Kalau kasar kuat, nanti ikan tu akan hancur. Okey, ni bahan-bahan yang dah kisar. Oh, lupa, saya ada bunga kantan. Jadi saya bubuh bunga kantan. Kalau ada daun ketum pun boleh bubuh, dan juga daun kunyit. Ni saya masukkan serai, juga semua serbuk perasa. Serbuk kunyit, kalau nak bubuh kunyit hidup pun boleh lah. Tapi kena kisar lah dulu. Lepas tu bubuh garam, bubuh cukup rasa dan cube ayam. Kemudian tambahkan sedikit air, juga santan. Santan tu kita bubuh banyak lah. Kalau pekat lagi sedap, lagi pekat lagi sedap, lagi lemak lagi sedap. Kepedasan tu pun ikut cita rasa kita. Banyak mana kita suka pedas macam mana kan. Okey, dia kena kacau macam ni je, tak boleh nak kacau kuat-kuat supaya ikan tu tak hancur, sebab dia ikan ni lembut. So dia kena kacau manja-manja je. Janji bahan-bahan perasa tu dia bercampur kan. Okey, yang ni kita tunggu sampai dia masak, dah mengelegak. Nanti kita rasa. Bila rasa dia semua dah cukup, boleh tutup api, dah makan. Sedap ni, lamanya tak makan ikan masak lemak dengan asam limbing. Kat rumah saya ni susah nak dapat. Kan ni minta kat kawan anak. Sedapnya. Terliur dah tengoknya. Dah siap. Okey, masa ni kalau apa yang kekurangannya boleh tambah garam ke. Yang ni saya tak bubuh asam keping tau, sebab dia dah ada asam limbing tu. Kalau saya kalau lagi banyak asam limbing tu lagi saya suka, sebab saya suka atas asam limbing tu. Sedapnya. Belum makan, dah makan baru tahu rasa dia macam mana. Belum makan pun tengok pun dah terliur. Sedapnya. Okey, I kata jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi terkini. Sampai jumpa di lain video. Selamat mencuba. Jemput makan kawan-kawan semua. Bye. Kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa di lain video.